Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Chef Nan Rahman dari Ana Muslim. Jangan lupa dapatkan 2 buku resepi masakan yang telah saya sediakan terbitan Ana Muslim, iaitu Mudahnya Masak Sarapan dan juga Mudahnya Masak Hidangan Tengah Hari, kolaborasi ataupun kerjasama bersama ibu tercinta Hajah Maimunah Dahlan. Untuk buku yang pertama ni, Mudahnya Masak Sarapan, di mana resepi yang terdapat dalam buku ini adalah sangat mudah, ringkas dan senang untuk diperolehi bahan mentahnya. Juga terdapat pelbagai petua dan info yang telah saya sediakan. Dan untuk buku yang kedua ni baru sahaja dilancarkan di Pesta Buku Antarabangsa 2014, di mana kolaborasi bersama ibunda saya, terdapat pelbagai info dan juga petua yang menarik daripada ibunda saya. Di dalam buku resepi Mudahnya Masak Hidangan Tengah Hari bersama Hajah Maimunah Dahlan, terdapat juga khasiat bahan makanan yang terdapat di dalam buku ni, di mana kami menceritakan sedikit mengenai khasiat makanan ataupun khasiat bahan makanan. Lebih kurang 50 resepi lama dan baru yang telah kami sama-sama masak di studio Ana Muslim. Dan saya harap penggemar memasak di luar sana jangan lupa dapatkan buku resepi. Yang pertamanya Mudahnya Masak Sarapan, dan juga yang kedua yang sangat best, iaitu Mudahnya Masak Hidangan Tengah Hari, kolaborasi bersama ibunda saya, kerana saya rasa buku ni amat sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan kepada mereka yang baru saja nak belajar memasak ataupun yang sudah mahir dalam dunia masakan. Okey, anda boleh dapatkan 2 buku resepi menarik ini, Mudahnya Masak Sarapan dan juga Mudahnya Masak Hidangan Tengah Hari ini, di NPH dan juga Popular. Untuk belian secara online, anda boleh layari laman web Ana Muslim di www.anamuslimshop.com.my.